Saudara Fizli sebut dalam penyataan pada 15 Mac yang lalu, saudara telah menyuarakan pandangan yang tidak bersetuju dengan kegilaan membentuk gabungan dengan sesiapa sahaja tanpa mengira dengan bertanggungjawab, tidak boleh berada di dalam kepimpinan yang strategi dan keputusannya saudara tidak bersetuju. Jika saudara kekal, maka saudara perlu menyokong keputusan itu. Jika saudara tidak menyokong, saudara tidak boleh kekal menjadi sebahagian daripada pimpinan, dan ini adalah asas utama prinsip pertanggungjawaban, accountability. Dan soalan saya, jika ditakdirkan saudara orang nombor 2 kepada parti, tetapi ada strategi dan keputusan yang dibuat oleh pimpinan yang saudara tak setuju, maka adakah saudara akan keluar dan berehat sekali lagi? Keadaan dia sangat berbeza sekarang. Perbezaan pendapat itu ialah selepas menang sudah tentu orang ramai rakyat tahu ada keengganan daripada Perdana Menteri pada ketika itu untuk mengikuti perjanjian dan menyerahkan kuasa sepatutnya sebagai Perdana Menteri yang seterusnya. Itu yang kita rundingkan, itu yang ditandatangani dan sebagainya. Runtuhnya Pakatan Harapan berkisar pada masalah itu. Saya daripada awal memang agak kurang bersetuju kalau itu menjadi satu-satunya strategi. Sebab bagi saya ialah sekarang ni zaman digital. Sebagai orang politik, setiap satu tindakan kita ni diperhatikan. Pakai baju apa pun orang tengok. Jadi orang akan perhatikan. Kalau kita terlalu obses, itu maksud saya kegilaan. Kalau sehingga berjaya, kalau rakyat merasakan bahawa tumpuan ahli politik di atas itu ialah bagaimana untuk mendapat tempat sehingga mereka merasakan mereka itu tidak dipedulikan ataupun isu mereka tidak penting ataupun tidak ada jalan penyelesaian kepada masalah mereka, itu sebenarnya berbahaya. Jadi daripada awal saya memang sebut bahawa sementara perkara itu boleh dibuat, tetapi keadilan terutamanya tidak boleh lari pada kekuatan kita selama ini. Kekuatan kita selama ini ialah kita membawa isu rakyat, kita radikal, kita bagi penyelesaian yang mungkin lawan kita macam UMNO PAS memperlekehkan, tetapi cadangan formula itulah yang dicedok, akhirnya dicedok. Dan tumpuan rakyat kepada politik banyak berkisar kepada kalau kita buat macam ini boleh selesai ke tidak. Kalau nak contohnya Perdana Menteri gaji minimal naik 1,500, 10 tahun lepas semua orang gelak kat kita. Ini hasil daripada tumpuan kita bertahun-tahun. Jangan tumpu kepada soal pegangan 30%, sebab kalau 10 orang pegang 2 bilion seorang pun 30%. Pendapatan isi rumah naik 4,000. Jadi kita memang dikenali sebagai parti yang menyuarakan suara rakyat itu kerana kita faham. Mungkin orang tak nampak kan. Jadi kalau kita tak berhati-hati, kita akan dilihat sudah terpisah daripada kekuatan itu. Cuma saya memang betul apabila sampai ke peringkat selepas Sheraton move, kita kena mempertimbangkan mendapat sokongan daripada UMNO. Pandangan saya sinis bukannya sebab saya nak sabotaj ke apa. Saya tak nampak secara logiknya UMNO akan bersetuju. Jadi kebarangkalian yang lebih munasabah ialah UMNO mengambil kesempatan. Jadi cuma pada ketika itu saya nyatakan pandangan saya, ia telah dinyatakan. Ada sahabat-sahabat dalam parti yang mungkin lebih mengetahui. Mereka mungkin ada rangkaian yang lebih baik dengan kawan-kawan daripada UMNO, mungkin ada hubungan persahabatan yang lebih baik yang saya tak tahu. Tapi pada ketika itu dirasakan bahawa itu satu strategi yang baik. Jadi saya tak campur tangan lah. Cuma kalau saya berada dalam kepimpinan pada ketika itu, saya akan ditanya, korang ni dah tak bersetuju, lepas tu bila dah bersetuju ikut je lah. Itu bukan accountability, You cannot disagree and then go out and then agree. It doesn't work. If you feel so strongly about an issue, it cannot be that you be a part of a decision making and go out there and tembak daripada luar. It doesn't work like that. Kalau saya tidak bersetuju dan bagi saya itu adalah perkara prinsip, maka saya tidak mahu ambil tanggungjawab untuk menjawab, kerana maksudnya saya ada sumbangan kepada keputusan itu kan. Jadi bagi saya yang jelas ialah, I made it clear saya tidak bersetuju dengan cara ini, tapi good luck. Tapi I cannot for the life of me defend that decision in case it doesn't work, which is sekarang kita nampak lah kan. Jadi sebab itu sampai sekarang yang terbaru ini ada ura-ura mengenai nak bersama dengan Perikatan Nasional dan sebagainya. Saya tidak bersetuju kerana yang berlaku sekarang sudah berlaku. Pengundi atas pagar akan melihat, akhirnya dia kata, korang ni sama je. Hari ni korang maki PAS, UMNO, esok korang boleh pula duduk dengan UMNO dengan PAS. Jadi akhirnya apabila keadilan dan Pakatan Harapan hilang pembezaan, the moment we lose our differentiation, sebab politik ini sama macam satu lapangan pemasaran. Kita ada produk yang berlainan. Sekarang lagi lah, bila ada parti yang berlambat-lambat ni, rakyat ada banyak pilihan. Bila dia ada banyak pilihan, dia nak tengok yang mana ada berbeza. Yang pun sama, kamu ni pun sama, kamu ni sama. Sebab itu
walaupun UMNO Barisan Nasional tak dapat kembali sokongan, masih lagi berada pada tahap sokongan 2018, dia tetap menang. Kerana pengundi atas pagar merasakan dia korang ni sama je. Jadi akhirnya dia tak keluar, ataupun bila dia nak keluar, seperti yang kita dah lihat di pilihan raya negeri Johor, dia kata yalah daripada keadilan ke, DAP ke, Pakatan ke, Amanah ke, baiklah BN, but dia orang ni sama kesuan politik. So differentiation is very important. Strategi yang kadang-kadang menyebabkan kita, orang nampak kita ni terlalu taksub kepada jawatan, balik kerajaan, menjadi menteri, itulah yang menghilangkan pembezaan kita. Kerana sebelum menang 2018, kita dilihat orang yang membawa suara rakyat, yang sanggup berkorban untuk rakyat. Lepas 2018, nampaklah rakyat kata, yalah korang ni 3 tahun korang asyik bercerita macam mana nak kembali ke Putrajaya je kan. So that's my main disagreement, dan sebab itu saya tulis begitu, dan sebab itu saya tak mahu terlibat kerana saya terpaksa menjawab ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, Datuk Seri Najib tidak lagi jadi Perdana Menteri. Datin Seri Rosmah bukan lagi isteri Perdana Menteri. Jadi saya tidak akan naik truk untuk hentam Najib dengan Rosmah lagi. Jadi dalam tempoh yang sesingkat 3-4 minit ini, saya nak ingatkan kepada sahabat-sahabat bahawa kita sekarang ada tanggungjawab yang jauh lagi besar daripada sebelum ini sebagai pembangkang. Sebelum ini kita pembangkang, kita hanya perlu dedah, kita hanya perlu lawan. Tetapi sekarang ini saudara-saudari, nasib 30 juta rakyat Malaysia adalah di bahu sahabat-sahabat pimpinan yang ada pada malam ini. Saya nak sebut begini, saya jarang berucap dah lepas ini, jadi tolong bagi saya 5 minit untuk bagi sedikit peringatan saja. 5 minit saja. Saudara-saudari, malam ini saya sedar bahawa kita bukan saja berada dengan ribu-ribu orang yang ada di malam ini, kita juga ditonton oleh jutaan rakyat Malaysia yang menonton mengikut televisyen juga. Saya nak sebut kepada sahabat-sahabat pimpinan di dalam Pakatan Harapan. Saudara-saudari, pertama, selama berpuluh tahun, ini crowd ni terlalu payah nak bagi ucapan ni lah. Saudara-saudari, saya nak bagi ingatan, seperti mana saya bagi ingatan kepada Datuk Seri Najib dahulu, bahawa berpuluh tahun kita menjadi pembangkang. Bila kita jadi kerajaan sekarang ini, baik di Putrajaya ataupun baik di negeri-negeri, kita tahu susah payah kita apabila kerajaan persekutuan yang dahulu tidak berlaku adil kepada kita. Sebab itu saya minta supaya rakan-rakan dalam pimpinan kerajaan Pakatan Harapan supaya ingat, kita perlu sayang kepada pembangkang kerana mereka ada tugas untuk menjaga kita, saudara-saudari. Saya nak sampaikan maklumat kepada sahabat-sahabat yang di dalam Barisan Nasional dan di dalam PAS, bahawa saudara-saudari ada tugas yang besar sebagai pembangkang untuk membantu memastikan hak dan kepentingan rakyat akan terus diangkat sampai bila-bila, saudara-saudari. Semua media supaya berlaku adil kepada semua yang nak angkat rakyat Malaysia. Last sekali, saya minta supaya sahabat-sahabat yang di dalam Kerajaan Pakatan Harapan sedar bahawa setiap satu sen yang anda belanjakan itu adalah wang rakyat. Saya minta supaya sahabat-sahabat pimpinan dalam Pakatan Harapan sedar bahawa yang memenangkan kita bukan tokoh, bukan parti, bukan individu. Yang memenangkan kita, yang mengangkat kita, yang meletakkan kita adalah rakyat, saudara-saudari semua. Terima kasih banyak-banyak. Kami terhutang budi dengan anda semua. Kita doakan Allah terus memegang hati kita untuk pegang amanah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.